Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam channel Malay Table. Terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber dan juga penonton-penonton yang telah mengikuti channel Malay Table sehingga ke hari ini. Untuk tampilan berikut, untuk pada tampilan kali ini saya ingin bawakan sesi-sesi jualan seperti biasa, iaitu saya akan bawakan adalah sekeping shilling Parlimen tempaan tahun 1981, sahabat semua. Ini adalah shilling yang untuk saya buat jualan lah, sahabat semua. Untuk shilling RM1 Parlimen ni telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Duit shilling ini dikeluarkan mulai tahun 1971 sehinggalah tahun 1986. Namun terdapat tahun-tahun yang tidak dikeluarkan tempaan bagi duit shilling Parlimen RM1 ni, sahabat semua. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, shilling RM1 Parlimen ni antara yang dicari oleh pengumpul-pengumpul duit lama ataupun penghobi-penghobi adalah shilling-shilling tahun 1971, iaitu tempaan Royal Mint, London, tahun 1982 dan 1986. Ketiga-tiga shilling ini adalah dikategorikan sebagai shilling yang diburu oleh pemain-pemain ataupun penghobi-penghobi dunia numismatik lah di negara kita. Selain daripada itu, untuk spesifikasinya saya terangkan secara sekali lalu, sahabat. Pada bahagian belakang nilai demonetisasi tertera lah di tengah-tengah ni, dia apik di kiri kanan ni. Nilai bunga raya, gambar bunga raya, bunga kebangsaan. Di bahagian atas tertera tulisan Malaysia, sahabat semua. Kita boleh nampak dengan jelas lah kat sini kan. Pada bahagian hadapan sini kelihatan bangunan Parlimen, kita boleh tengok. Dan sebagai lambang demokrasi negara kita lah, lambang bulan sabit dan bintang berbucu 13 diambil daripada bendera Malaysia lah, melambangkan Malaysia sebagai negara Islam dan 13 buah negeri di Malaysia. Reka bentuk di bahagian belakang untuk duit shilling RM1 ni adalah berbeza dengan duit-duit shilling lain. Lambang bulan bintang lebih besar dan bintang berbucu 14 berbanding bucu 13 untuk shilling RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM50. Silap, berbanding dengan duit shilling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen maksud saya. Duit shilling RM1 Parlimen mula dikeluarkan pada tahun 71 dengan jumlah keluaran yang telah ditempa sebanyak 2,378,995 keping, sahabat semua. Okey, untuk spesifikasi secara sekali lalu saya bagi tahu nilai muka RM1, diameter 33.9 mm, berat sekitar 17 gram. Komposisi seperti biasa copper nickel, dan sisi huruf OK Bank Negara Malaysia, Mint kilang Shah Alam lah, ditempa di kilang Shah Alam bagi tahun 1981 ni, sahabat semua. Jumlah tempaan untuk shilling tahun 1981 ni adalah sekitaran 764,795 keping, sahabat semua. Bagi merujuk bagi harga-harga shilling tahun 1981 ni, sahabat, dia tidaklah bernilai tinggi tetapi dianggarkan sekitaran bernilai dalam 20 ke 30 ringgit, sahabat, untuk pada masa sekarang lah, pada tahun 2025 ni, sahabat. Bagi yang berada di hadapan kamera sekarang ni, sahabat, saya anggarkan ia hanyalah bernilai sekitaran RM20. Berikutan terdapat, ini bukan sopik, sahabat, tapi kelunturan warna lah, sahabat. Kelunturan warna akibat guna pakai dan juga cara-cara penyimpanan yang mungkin penyimpan sebelum saya dapati shilling ni telah membuat pencucian. Sebenarnya, sahabat, sekiranya kita menjumpai ataupun memiliki duit-duit lama ni, tak perlu kita cuci dengan
menggunakan autosol ataupun bahan-bahan kimia sahabat semua. Cukuplah sekadar kita cuci dengan air bersih, kita gosok-gosokkannya. Jika kita membuat cucian dengan bahan-bahan kimia akan menyebabkan kelunturan pada permukaan shilling ni sahabat semua. Kerana shilling ini disalut ada satu coating yang khas untuk shilling-shilling yang ditempa sahabat semua. Okey, itu saja sahabat untuk kali ini. Nilai yang jualan saya ingin buat jualan adalah RM20, kos pos RM8, bermakna RM28 siap pos. Kepada sahabat yang ingin memiliki shilling ni bolehlah kontak saya melalui email yang saya letakkan di description. Boleh airizal@gmail.com. Jadi boleh berhubung dengan saya dan kita boleh buat urusan jual beli. Itu saja sahabat semua. Okey, di sisinya ada tertulis Bank Negara Malaysia lah. Saya buat secara sekali lalu saja sahabat untuk sesi jualan kali ini. Ini adalah lebihan-lebihan. Ada dalam 2 keping, 3 keping tak silap saya. Saya jumpa ni tadi 1 keping. Saya tak letak dalam album tapi saya letak bercampur saja sahabat dengan shilling. So saya dapat untuk shilling Parlimen tahun 1981 ni. Jadi saya buat jualan lah. Okey, itu saja sahabat. Semoga sedikit memberi manfaat dan sedikit sebanyak dapat menambah ilmu secara ringkas. Sekian dahulu. Terima kasih dan Assalamualaikum.